Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel Ayar Irfan. So hari ni seperti ditajuk, kita akan buat Hot Wheels collection. Dan terima kasih kepada korang yang tengok video room tour saya tu. Walaupun sedikit, biasa baru start YouTube balik dan berjaya dapat 30 like. Terima kasih. So next, seperti dijanjikan, saya pakai jubah untuk nampakkan saya berjanji. Let's go. So di sini adalah semua Hot Wheels yang telah dibuka. So saya sebenarnya dulu nak susun ikut warna. Tapi biasalah, malah. Jadi saya main susun je. Okay, korang mesti bertanya, I Irfan, kenapa ada Hot Wheels dalam ni? Okay, main saya cerita kat korang. Hot Wheels yang dalam ni ada sentimental value dan ada. So ini adalah Hot Wheels pertama saya, iaitu Honda Acura NSX. Ni adalah Hot Wheels pertama saya. Tengok, condition pun tak min. Oh, tak min tu. Aku tahu lah bahasa-bahasa hampa ni. Ni pula Hot Wheels Honda Integra, malas buat keluar. Ni kereta ayah saya. Ini pula R35, biasalah R35 memang rare. R34 ni kereta Jepun. Ni payah nak jumpa tau. Korang ada? Kalau ada, komen kat bawah. Ini Hot Wheels favourite saya lah. Ni R33 tapi tayar custom, tayar Michelin nya. Tayar getah tau. Ada tak? Nampak? Cameraman tak ada. Tak apa, nanti saya hadiahkan something untuk cameraman. Ini pula Hot Wheels Super Treasure Hunt, tapi condition dia memang tak teruk. Tapi sebab dia ni Treasure Hunt ni. Bawah ni tak ada apa. Ni saya patutnya nak bagikan dekat apa, saya punya sepupu. Tapi diorang buka, diorang baling-baling. Saya ambil balik, bawa balik rumah. Lepas tu saya simpan dekat rumah saya. Next, kita pergi dekat The Holy Grail of I. Wow. Okay, so dekat sini, kat bawah ni Hot Wheels yang mahal. Kita pergi kat atas dulu, Hot Wheels yang murah-murah sikit. Nampak? Boleh berdiri. So ini adalah Audi RS67. Ni Hot Wheels baru tau. Ni abah-abah dekat luar sana mesti cari Hot Wheels ni kan. Ayah-ayah ataupun orang yang baru ni mesti cari Hot Wheels. Tu kita ada Mercedes-Benz. Ni orang cari juga ni. Ni Hot Wheels lama. Ni zaman-zaman saya beli dengan ayah saya lagi. So memang saya simpan dan saya takkan jual. Ini bersama. Ini adalah kereta idaman ramai lelaki juga. Tengok. Hot Wheels GTR R33 Godzilla. Nampak sama tak Godzilla, cameraman? Nampak? Okay, mantap lah cameraman. Okay, kat sini I wonder, jajak drift sikit. I wonder if Wih, ini adalah Hot Wheels Special Edition from The Fast and the Furious Tokyo Drift. Ni kita ada Nissan Silvia. Siapa tak bawa dia? Sean. Ini DK, Donkey Kong yang bawa kereta ni. Bukan Donkey Kong, Drift King. Oh, Drift King. Okay. 2023 Toyota GR Supra ataupun yang dikenali sebagai Toyota Supra Mark V. This is one of my favorite car. Next, kita ada Ferrari SF90 Stradale. Saya tak tahu macam nak sebut, tapi warna biru. Cameraman kata tak lawa. Betul cameraman? Tapi saya suka warna biru, sebab tu saya simpan. Saya ada dua, lagi satu saya dah jual. Next, kita pergi mahal sikit. Ini range harga dia dalam 60, 70, 80. Tapi Saga 30. Saga 30. Tapi aku beli dekat 7E 12 je. Oh, Nampak? Rezeki Tuhan. okay. Ini adalah Hot Wheels Saga. Nampak? Saya dah mesti kena protector. Sebab apa kita kena protect Tun Dr. Mahathir punya hasil karya, guys. Nampak? Dengan ada kemalaysiaan dia, ada KLCC, ada burung merpati, tetap Malaysia. Nampak? Total Saga 40th anniversary. Next, kita pergi dekat Hot Wheels yang ramai orang gemar, McLaren Formula 1 Team. Ini adalah nombor 81. Nombor siapa, Amsyar? Oscar Piastri. Amsyar dekat rumah ada siapa punya? Lando Norris. So kita orang, dia ada Lando Norris, the world champion. Okay, next. Ini bagi saya Hot Wheels rare sebab kat Malaysia susah nak jumpa. Saya beli ni kat online dekat Indonesia pun tak salah, which is 2021 BMW M5 Hot Wheels Premium Mission Impossible Dead Reckoning. Saya memang peminat Mission Impossible gila-gila. So saya nampak je benda ni, saya terus spend duit saya. And the last one from my collection, my favorite Hot Wheels of all, this is. Ini siapa tengok, memang
Oh my gosh, Irfan nak culik rumah Irfan lah. Tak boleh. Nissan Skyline GT-R R34. Dengar nama R34 tu, uish. Tak kisahlah design apa-apa, R34 sentiasa menjadi hidangan terbaik untuk para lelaki di luar sana. Ni ada Fast and Furious Mix apa Entahlah mix apa. Tapi warna oren. Ni dia pakai apa tu? Body kit apa ni? Liver. Livery. Dia pakai livery Toyota Supra yang ni. Yang The Fast and the Furious punya. Nanti saya tak gambar kat sini. So dia pakai ni. So dia macam tukar-tukar sikit lah. Tapi kalau korang tengok close up, dia punya detail merecik hamblau. Di belakang ni ada stiker Jepun. Okay. So korang masih tanya-tanya, Ayah Irfan, berapa harga semua ni? Setelah dikira menggunakan 2 kalkulator saya, harganya saya tak tahulah sebenarnya. Korang bayangkan waktu zaman dulu saya beli, zaman saya darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, Hot Wheels yang saya buka ni kan dulu kecil-kecil. Mana kita ada macam nak simpan ni kan. Dulu saya beli buka, dulu dekat Giant tak salah saya, selalu ada promotion, 2 RM12. So korang bayangkanlah, yang kat sini ada dalam 100 berapa saya tak ingat. Harga satu Hot Wheels tu adalah RM7. Jadi, so kalau korang kira 7 darab 100 lebih. Ni memang ada 100 lebih sebab setiap ni ada 2. Jadi 700 lebih dekat sini saja. Tak kira lagi bawah ni Hot Wheels yang custom ni, saya ingat saya RM15 kot. Tak kira lagi dekat sini. Bayangkan ni zaman-zaman dah new gen. So Hot Wheels zaman sekarang ni satu Hot Wheels pun dah RM11. So 11. Sini dah 700. Sini mungkin dah dalam 400. Sini satu pun 80. Ini 60. Ini 60. Jadi guys, itu saja video saya untuk hari ini. Mesti korang subscribe, like. Kita jumpa di next video. Dan kalau next video kalau video ni dapat 30 like lagi, saya tahu saya buat video apa. Tak tahu like je sampai dapat 30 lebih. Oh ini, saya akan buat giveaway. Bye bye.